Hai, selamat datang ke Meraki. Okey, selain drone, kita juga buat AGV, Autonomous Ground Vehicle. So, ini antara kita punya produk, which is lawnmower, Autonomous Ground Vehicle untuk motong rumput. Selain daripada lawnmower, kita ada sprayer juga, iaitu mesin ni dia spray racun dekat pokok secara automatik. Selain itu juga, saya sekarang berada di production line di kilang kami, di mana kami ada pelbagai mesin untuk fabrication seperti lathe machine, CNC machine dan juga laser cutting. So di sinilah di mana semua part-part kita fabricate sendiri untuk kita bina kita punya AGV. Selain di Malaysia, Meraki juga beroperasi di luar negara, iaitu di Uzbekistan, di mana baru-baru ini kami menghantar mesin kami ke Uzbekistan. Kelebihan AGV kami, dia boleh beroperasi secara automatik, iaitu tanpa operator, tanpa pemandu, di mana semua operation dilakukan secara autonomous. Di Meraki, semua mesin kami bina sendiri, kami fabricate sendiri. Di sini juga kami ada mesin-mesin fabrication, di mana kami membuat semua parts dan membina sendiri kami punya robot lah basically. Dengan adanya teknologi tinggi ini, kami berharap kami dapat menarik semua pemuda-pemuda di luar sana untuk menceburi bidang pertanian moden ini. Jadi saya boleh kata pertanian moden ini mempunyai peluang yang cerah di masa hadapan di Malaysia. Dengan adanya teknologi tinggi ini, kita dapat mengurangkan tenaga pekerja di semua ladang dan meningkatkan efisiensi di setiap ladang. So dengan kami punya robot, kita dapat menjimatkan masa ketika beroperasi dan mengurangkan tenaga pekerja. Contohnya untuk grass cutter ini, kita boleh melakukan kerja untuk 2 orang operator. Untuk perbandingan, robot kami boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan juga boleh bekerja lebih daripada 8 jam. Untuk robot kami juga ada teknologi swarm di mana satu operator boleh mengawal 3 robot di masa yang sama. Dari segi ketepatan juga, robot kami spray lebih tepat berbanding dengan manusia. Apabila ketepatan itu tinggi, kita boleh mengurangkan pembaziran racun yang digunakan oleh robot. Dengan robot kami, kita boleh mendapatkan data lebih banyak daripada manusia boleh dapatkan data. Contohnya, kita menggunakan LiDAR untuk detect ketinggian pokok, untuk detect kesihatan pokok dan juga sebagainya, di mana manusia biasa tak boleh lakukan itu. Dari segi servis ataupun perkhidmatan selepas jualan, kami akan support sepenuhnya di serata negara. Pelanggan tak perlu datang ke tempat kami, di mana kami yang akan datang ke tempat pelanggan dan melakukan servis ataupun baiki mesin tersebut. Kami di Meraki yakin dapat menyokong revolusi pertanian moden dengan teknologi yang kami bangunkan di sini. Pagi-pagi potong rumput sendiri. Aduh, letih kau. Tuh. Apa benda ni? Confirm daripada Agent X ni. Ya, confirm. Ini mesti misi terbaru ni. Dah agak dah. Memang kena bagi tahu dia. 6 wira di push. Ini kena bagi tahu dengan 6 wira AgroQuest ni. Agent X kau memang suka lah dengan orang. Okay, tak apa, thank you. Nanti aku bagi tahu. Kena licik tau, kena licik. Bersedia? Start! Jadi tadi. Geron! Markah yang anda perolehi 109! 6 wira, 13 misi meneroka dunia pertanian moden. Bersama saya Anas Tahir, host AgroQuest anda.
Selamat pagi semua. Selamat pagi. Semangat Hari ni sebenarnya ada misi yang ataupun cabaran yang lebih hebat lah. Tadi sebenarnya saya tengah potong-potong rumput. Campur lah, manual. Kita petani dah lama. Ya, betul. Sekali tiba-tiba datang robot potong rumput tu mesin. Oh. Tengok apa benda pula ni. Sekali tengok bawah ni, ada blade. Oh. Ada blade. Sekali tengok, ini macam biasa nampak. Ini confirm daripada Agent X ni. Ya, betul. Ada misi seterusnya. Ya, betul. Tapi sebenarnya untuk markah yang sebelum-sebelum ni dah ada dekat saya dah. Wow. Cuma misi kali ni saya kena baca untuk anda semua. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk misi kali ini melibatkan pertandingan robotik di mana jurulatih akan memberi bimbingan kepada peserta yang kini berpasukan semula. Ini balik ni. Okey. Untuk memprogram dan mengawal robot untuk tugasan-tugasan seperti mengutip hasil pertanian dan melengkapkan data. Siapa ada robot dekat ladang? Belum lagi. Belum lagi. Belum Tak ada. mampu lagi. Tak mampu lagi? Kena beli apa ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, markah diberi berdasarkan masa. Oh. Kita ada masa Ya. Oh, saya ada stopwatch macam ni. Mana stopwatch pun? Okey. Markah diberi berdasarkan masa dan cabaran berkumpulan. Ada 3 kumpulan lah. 2. Okey. Okey. Dan tim yang menang akan mengutip 30 markah, kedua 10 markah dan yang ketiga 5 markah. Okey. Jadi saya bagi Ahnaf untuk memilih pasukan awak. Yang awak nak duduk dalam tim awak lah. Bebas eh? Bebas, Boleh. bebas. Ada hak awak. Nazmi ya. Kau memang pilih kasih. Risau Tahu ke mana lagi. Okey, pergi sebelah sana. Okey. Okey, kedua Aiman. Aiman pilih. Main partner. My partner. Okey, Aiman pilih. Let's go. Aiman pilih. Okey, mana kata Izati dan juga Ainun akan duduk sampai satu kumpulan. Boleh. Okey? Jadi anda dah bersedia? Sedia. Siapa nak jadi robot? Hai. Apa? Susah tau. Susah. Siapa nak kontrol? Siapa nak kontrol? Tak apalah. Saya akan berikan masa untuk anda untuk berbincang. Kemudian kita tengok siapa yang dapat menang dalam masa yang ditetapkan. Baik, kita nak lihat cabaran seterusnya yang akan dikendalikan oleh wira-wira kita di dalam Agro Quest. Automasi dalam pertanian moden merangkumi penggunaan teknologi pintar seperti IoT, drone dan juga robot pertanian dapat menjimatkan tenaga kerja manusia serta meningkatkan hasil pengeluaran dengan lebih cekap dan mampan. Kami dari Tech Titan. Dah bersedia? Yes. Let's go. Tech Titan. Steady bro. Steady. Slow, steady Steady. Let's go. Kau boleh jadi co-pilot ni, kau tengok sini semua. Sebab dia tengok sini je. Okey. Okey. Dia duduk kanan sikit. Slow. Dia tak boleh banyak. Dia slow je bro. Slow je. Jangan lama-lama. Okey, cantik. Slow je. Besar. Dia bukan macam kereta. Slow je. Slow je. Mana. Okey, jalan. Jalan. Okey, mana? Okey. Okey bro, cantik. So masuk ni. Sini. Sini masuk. Dekat ni. Sabar. Okey. I know. Betul eh? Alright. Okay. Cantik. Yes. Cantik. Langgar dia. Langgar dia. Okey. Time. Okey, ai. 1.5 minit dah habis. Oi, mantap. Yes. Steady bro. Steady. Yeah. Banyak. Okey, cantik bro. Straight je. Ni nampak. Masuk slow bro. Slow. Okey. Cantik. That's good. That's good. Okey. Pergi depan. Nice. Nice. Sikit lagi. Okey. Up.
Dah lah. Sikit-sikit. Lagi. Tengok Bro, sikit. ada 2 minit lagi. Ada 2 minit. Tak apa, slow. I nak kena Pergi depan dulu. Tak apa, pergi depan dulu. Pergi depan dulu. Right, okay. Then? Okey. Pusing. Slow. Slow. Fine. Okey, cantik. Masuk. Let's go. Go sikit. Masuk lagi. Masuk. Alright. Let's go, bro. Nice. Tercabar ni. Okay. Pada round ni kita nampak Ainul dengan Izzati memang bagi betul-betul dia punya confidence dia pun memang tinggi untuk menang untuk this round ni kan. Baik. Ahnaf, Najib. Apa nama tim awak? Bionic Pantas. Jadi anda dah bersedia untuk pementasan pertama? Bersedia. Semangat. Let's go team. Bionic Pantas. Ya. Okay, go. Come on, boy ni. Ya. Awal-awal dah keluar. Aduh, ni ada masa ni. Go. Tekan minyak ni. Come on. Rasa buka ke? Tak rasa. Diri. Body. Ke kiri. Ui, susah juga rupanya. Kiri. Sikit je. Ada buku. Oh, Allah. Ni radar kena radar. Saya tak boleh macam ni. Bayar. Ada hijack ni. Banyak sangat. Okey. Boleh. Allah. Boleh. Boleh. Okay. Okey. Oh. Uish, dia punya pergi tu lain macam tu. Ni sempat langgar pokok rumah sawit ni. Okeylah. Straight. Yelah Allah. Dia gaynya meseng ni. Okey. Sikit. Okey. Kiri kanan. Teamwork tu sangat kuat lah. Dengan Nazmi kita boleh dapat membincang apa yang kita perlu buat. Kita memang banyak gila bincang sebelum kita buat keputusan tu. Straight. Okay, straight. Apa dia takut ada pokok? Dia masuk sini eh? Masuk situ. Pokok dekat. Straight. Straight lagi. Straight. Kita kena ke sana lah. Straight. Ke masuklah ke Ui, bukan senang ni. Okey, straight. Uish. Okay, time's up. Okey. Game over. Okey. Kita tengok masa dia Ainul, kita dah tengok 2 tadi. Ya. Tim besar ni yang laki semua ni. Bionic dan juga Tech Titan. Ada rasa gemetar tak? Tak ada. Rasa boleh sahut cabaran tak? Boleh. Okey, nama tim awak? Go Agrovision. Tak cukup go lah, go lagi. Go. Lagi sekali. 1, 2, 3. Go Agrovision. Rasa boleh buat? Boleh. Lagi sekali. Go Agrovision. Let's go. Daripada saya sebenarnya itu adalah satu kelebihan sebenarnya sebab yang pertama itu merupakan motivasi saya juga untuk tunjuk kepada penonton yang sebenarnya perempuan pun boleh buat, dan yang kedua lebih selesa lah nak berkomunikasi dan sebagainya. Ready? Kita catat masa sekarang. Okay. On you. Straight. Jangan main steering. Okay. Jangan main steering. No, dia tak. Ni. Nampak tak? Tekan minyak. Okey. Betul. Kenapa dia tak? Okey, dah. Okey, straight. Tekan je minyak straight. Tekan je. Masak aku kalau aku dengan korang ni. Okey, straight. Okey, relax. Okey, dah. Okey, dah. Kalau bawa, kena bawa Okey, sebelah. tekan straight. Tekan minyak. Okey, tekan minyak. Okey. Perempuan biasa macam ni. Okey, tekan minyak. Bebel. Okey. Ke kanan sikit. Okey. Tekan minyak. Okey. Stable balik. Okey. Tekan. Okey, sabar. Okey, pusing perlahan-lahan pusing. Okey, tekan minyak. Kiri. Dia tak nak. Kiri. Okey. Awak nak pergi mana masjid ni? Boleh. Okey, dah tekan minyak. Okey, dah. Okey, depan.
Tadi dah okey cantik dah. Okey dah, pusing sini. Kiri. Okey, cantik. Okey, straight je, straight. Okey, kiri. Jangan. Okey, dah gerak. Okey. Tekan minyak. Okey, tekan. Tekan. Tepi sikit, tepi kiri sikit. Okey, kiri sikit, tekan. Okey, masuk kanan, tekan minyak. Okey, kanan. Jangan kiri. Bagi dia lepas dulu, baru boleh pusing. Okey. Depan tekan minyak. Okey, pusing. Slow. Tekan minyak. Okey, slow. Berhenti tekan minyak. Depan sikit. Okey. Sikit je. Okey, diam. Okey, stop. Jangan gerak. Stop. Okey. Okay, nice. Stop. Tekan minyak. Slow. Dah angkat. Berhenti tekan minyak. Berhenti. Pusing. Okey. Kanan sikit. Okey. Okey, dah. Sorry. Dah. Tekan minyak. Yes! Okey. Masa dah tamat. Game over. Bagus. Setakat ni, kalau tengok dekat saya ni macam awak dah beat lah tim lelaki-lelaki lain. Setakat ni, tapi kita tak ada markah keseluruhan lagi. Alright, tahniah untuk Agrovision. Yes! Ainun walaupun dia pertama kali, tapi dia sangat mendengar arahan saya dengan baik. Walaupun saya rasa saya ni macam garang kan, tapi minta maaf lah saya tak garang sebenarnya itu. Terasa ke? Tak apa, tak ada garang kan? Biasa-biasa je. Guys, pusingan pertama tadi agak mengejutkan keputusannya. Kita nantikan siapa yang akan memperolehi markah yang tertinggi. Tapi jangan lupa, kita ada pusingan kedua. Yang mana di pusingan kedua ni, seorang akan memandu robot di sini dan seorang lagi kena berada di lapangan untuk mengawal nozzle dispray dekat pokok yang ada di sekeliling kawasan tu. Lagi payah, lagi susah, tapi kita tengok siapakah yang akan menjuarai untuk pusingan kedua. Let's go. Ya kan? Senang je kan? Sebab hari-hari bawa kereta. So just main je macam tu. Tapi rupa-rupanya, inilah jadinya. Okay Sri, I know you can do it. Just enjoy the game. Salam team. Okay. Tag Titan. Ciao bro. Okay. Roger. Alright. Okay bro. Ready? Okay. Okay, just go straight. You go straight. Straight. Okay. Pusing kanan. Pusing kiri. Pusing. Okay, boleh. Alright, stop. Okay, stop. Okay, go straight. Okay, you move straight. Straight. Okay. Stop. Go straight. Okay, stop first. Okay, move. Depan. Move. Go straight. Dah spray ke belum? Dah. Okey. Go. Stop. Okay. Belakang. Reverse sikit je. Okay. Reverse sikit je. Reverse lagi. Reverse. Okay, stop. Okay, depan sikit. Sikit je. Okay, go. Okay. Okay, go. Okay. Okay, go. Okay, U-turn. You go ke depan. Okay, lagi. Okay, stop. Okay, dah. Okay, ke depan. Okay, move forward. Okay, Chun. I say stop. Go. Relax. Okay, relax. Okay, alright. Ke depan sikit. Ke depan lagi. Okay, Chun. Okay, move forward. Ke depan. Okay. Aku cakap stop. Okay, stop. Okay, Chun. Done. Just finish the Okay. game, bro. Six done. Yes. Okay. Straight. Okay, ke depan. Jangan ke belakang. Just finish the game, bro. Okay, dah ke? Ke depan lagi. Sikit. Alright, Done. Chun. Let's go, Right. bro. Masa tamat. Good job. Okay, nice to meet. Di spray aku try. Alright. Okay. Bionic. Oh ini pantas. Kalau Susah. kita tengok pusingan pertama mereka Ngam. peluang untuk Cantik, mengawal go straight. robot daripada jarak jauh. Okay. Go straight. Kali ini mereka Go spray lagi. kepada pokok. Lagi.
kat luar. Lagi, kita go kawal lagi. nozzle, kat sini kena mandi. Lagi, go lagi, depan lagi. Dan semburan tu Lagi, go lagi. dengan Lagi. Depan sikit lagi. Okey. Okey, depan sikit lagi. besar kali ni. Ya. Okey. Lagi sikit lagi. Okey. Lagi sikit lagi. Okey. Okey, gam. Okey, jom. settle. Jalan straight, jalan straight. Okey, pokok 1 settle. Pokok 1 settle. Yang pentingnya untuk saya ni adalah kita nak meracun tu, timing dia macam mana. Dan macam mana kita nak setting kita punya pemandu arah kita tadi, yang driver tadi untuk tepat pada pokok kita. Kita nak spray pokok tu tadi. Okey. Jalan, Pokok jalan pertama straight, dari straight, 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 straight. Okey, ni pula. Depan lagi. Pagi. Depan lagi, depan lagi, lagi. Mantap. Lagi. Op. Okey. Oh. Depan Dah. lagi. Ha? Depan lagi. Okey. Depan sikit lagi. Okey. Oh. Okey, dah. Okey, Okey. gam. Jalan. Dah. Okey, 2 Pokok settle, dua, pokok Dan. 2. Pokok kedua selesai. Depan lagi. Dah. Belakang sikit. Cantik. Okey, ngam. Dan. Pokok Okey, dah. 3 dan. Pokok 3 dan. Cantik. Dan. Dah siap. Okey, dan. Pusing. Tekan sikit. Ha. Saya nak tekan. Okey, pusing. Okey, straight kan. Okey, ngam. Pokok Okey. 2, pokok 4 dan. Okey, pokok 4 dan. Okey, jalan. Semburan kedua untuk pokok ketiga. Pokok pertama, pokok kedua. Okey. Hop, belakang. Belakang sikit. Kena reverse sikit terlebih. Hop, dan. Okey. Pokok 5 dan. Okey, pokok 5 dan. Kita pergi ke pokok yang terakhir. Come on. Okey, pokok 6 dan. Okey, pokok 6 dan. Dan Okey, jalan masuk parking. dalam. Masuk parking. Okey, ngam. Straight je. Okey, ngam. Straight. Tekan je Okey, habis. straight. Tekan je Ngam. habis. Masa Okey, tamat. Tekan je habis. Okey. Okey, dah. Ke-6 pokok telah Ada disembuh batu. dengan catatan masa yang telah kita dapat. Okey? Okey, dah. Tak apa, Tahniah. straight. Puas sebuah hati? Settle. Wah. Settle. Settle ngam. Woohoo. Bulat, santai, relax. Kita boleh. Okay, kita menang lagi game kedua. Okay, terima kita dulu. Go, Agrovision! Go! Jalan depan. Oh, jangan belakang sangat, Kak. Kanan lagi, nanti langgar. Okey, stop. Straight je, jalan je. Okey, Kak, dah boleh jalan. Jalan. Kan lama sikit. Jalan. Cantik. Op. Kanan. Op. Kiri balik. Op, stop. Jangan. Okey, jalan straight. Kakak straight je. Ikut arah ni. Okey, straight. Pandai. Okey, tak apa, Kak. Straight je. Lagi. Oh, stop. Okey, slow, Kak. Slow. Okey, sikit je. Jalan depan sikit je. Sikit. Okey, lagi. Lagi, Kak. Lagi. Stop. Okey, jalan. Dah spray belum? Dah spray? Tak spray. Akak kena jalan depan sikit. Cepat. Jalan lagi. Stop. Jalan lagi. Stop. 1, 2, 3. Okey, stop. Okey, akak jalan. Kak. Pokok satu siap. Okey, sikit lagi. Lagi. Op. Sikit lagi. Op. Sikit lagi. Stop. Okey, 1, 2, 3. Okey, akak jalan. Slow. Depan. Tak jalan pun. Okey. Stop, akak. Okey, depan sikit. Sikit je. Okey, stop. Okey, cantik. Dah 3 sakin. Okey, pokok 3 dan. Okey. Ready? Ready kita nak spray pokok? Okey, cepat. Okey. Belum. Masalah akak kena depan lagi. Awak janganlah okey kalau tak spray lagi. Tak spray lagi pun. Akak kena ke depan. Ke depan. Lagi. Akak. Tak apa. Kena. Okey. Lagi. Sekejap lagi. 1,
Okey, jalan. Pokok 5 dan. Depan. Stop. Jangan laju sangat. Takut. Okey, stop. Okey. 1, 2, 3. Okey, stop. Jalan Dia akak, nak kira jalan. lagi, Mantap. satu, Okey, dah boleh balik. Okey, siap. Okey, straight. Okey, 6. Masa tamat. Game over. Okey, berarti. Okey. Jujurnya, saya terkejut dengan cabaran dan juga tugasan yang diberikan oleh Agent X kepada 6 wira AgroQuest kita. Saya ingatkan benda tu senang. Saya ingat dia macam pusingan pertama, teka salad. Bukan, jauh sekali. Disebabkan cabaran dan juga misi ni agak mengejutkan saya sendiri. Keputusan kali ini pun sangat mengejutkan. Okey? Apakah? Kalau sebelum ni kita tak ada siapa-siapa yang akan tersingkir. Tapi kali ini saya akan nantikan penyingkiran daripada Agent X. Sebelum tu saya akan umumkan keputusan untuk pusingan pertama. Saya bagi keputusan daripada ketiga yang terendah antara kumpulan Bionic, Tech Titan dan juga Agrovision. Kumpulan dengan catatan masa 3 minit 18 saat jatuh kepada Tech Titan. Bermakna anda memperolehi markah sebanyak 5 sahaja. Yang kedua, dengan catatan masa hanya beza 0.1 saat. 3 minit 17 saat. Jatuh kepada kumpulan Bionic. Ya. Dan juga Najmi. Sebab tu saya kata terkejut bila pemanduan terpantas dengan catatan masa 10 saat kurang daripada tim Bionic dan juga Tech Titan. 3.08 saat daripada Agrovision. Tapi jangan seronok. Sebab yang tadi saya kata, mungkin dia hebat dalam mengendalikan. Tetapi waktu memberi arahan, dia kurang hebat. Dia ada kelompongan sikit. Round 2, keputusannya. Agak susah, yang mana seorang kena kawal di lapangan, seorang nak kena kontrol spray, nak kena kontrol nozzle, seorang nak kena memandu dekat sini dengan arahan clear tak clear, kejap stop, kejap okey, kejap stop, kejap okey, kejap nak spray, kejap belum spray. Saya pun tak tahu yang mana. Kejap ke belakang, kejap ke kanan. Orang tak sempat tekan minyak, dia kata stop, padahal tak tekan minyak lagi. Susah, saya susah. Baik. Kita mulakan dengan yang ketiga. Dengan catatan masa 6.41 saat. Kalau tadi dia paling laju, sekarang Agrovision paling slow. Bermakna dekat sini round 2 Agrovision memperolehi markah sebanyak 5 markah. Okey. Yang kedua dengan catatan masa 6.08 saat. Jatuh kepada Tech Titan. Masa yang diperuntukkan dan markahnya adalah 10 markah. Dan ini saya rasa tetap akan menunjukkan pasal masa yang diperolehi oleh Bionic 2 minit kurang daripada peserta yang lain. Bionic 4.20 saat. Banyak daripada Bionic. Dengan itu, kita campur kedua-dua markah. Kita tengok puratanya. Maka di tempat ketiga jatuh kepada Tech Titan. Markahnya 5. Tempat kedua Agrovision 10 markah dan tempat pertama pada Bionic iaitu 30 markah. Maka rasa-rasa siapa yang akan tersingkir? Mengikut markah saya. Saya rasa saya sebab saya dah kalah dulu. Dah kalah dulu. Saya rasa ada kemungkinan saya. Walaupun saya taklah bertanding dalam AgroQuest ni, tapi saya tetap rasa sedih sebab rasa rapat tu dah macam keluarga sini. Agent X dah bagi tahu wasiat pada saya bahawa hari ini tiada penyingkiran berlaku. Jadi anda kena teruskan misi yang lebih mencabar selepas ini. 6 wira, 13 misi meneroka dunia pertanian moden. Go AgroQuest!
kau ni adalah envelope yang paling menyeramkan. Misi kali ini adalah pengetahuan tentang durian. Saya tak suka bau durian. Mana nasibnya Baling tu. Kalau boleh.